Hello family YouTube, bersama saya Rider Ahmad Pink. Okay guys, nampak? Hari ni kita ada program bersama dengan Aveta guys. Kita nak ke Penang untuk test ride motor baru dia, Nova 250. Yang macam itu tapi bukan macam itu. So, route kita ke Penang. Jadi seramai lebih kurang 12 orang media yang join. Jadi itulah motor-motor kat belakang. Jom kita layan video kali ni. Boleh jadi sebanyak ni ya motor test ride. So ni yang Pink punya hari ni ya. Macam biasa kita punya setup memang akan kelang kabut pada awalnya. Kita tengok kunci dia. Alright, so semua tengah bersiap-siap dekat motor masing-masing. Jadi kita akan bergerak. Tak lama lagi. Jom. Model Nova 250 Pro Aveta. So hari ni kita akan pergi ke Penang dengan melalui, saya bagi tahu sikit jalan daripada WCE. Okey, boleh enjoy lah, enjoy untuk motor ni. Okey, selepas tu kita akan straight masuk ke pulau untuk berehat dan habis tu kita motor baru lagi guys. 24 km baru jalan. Kita tengok kompartmen dia. Yang sebelah sini dia agak kecil sikit, tapi muat lah untuk letak satu air kotak. Yang belah kiri ni dia besar sikit. Dalam. Okay, flag off, flag off. Okay, so kali ni kita nak tengok untuk full tank dia. Sekarang ni meter 79 km. Di seminyak dekat Kuala Selangor punya BHP. Tapi kita orang nak setting angin jap. Kita mendapati angin ni tidak sesuaian dengan apa yang kita mahu kan. seram. Rasa seram sejuk. So kita okay. Kita ada rasa geli-geli sikit tadi. Tinggi sangat? Tinggi sangat. Lantun-lantun. Oh ya Allah. Patutlah. Rasa macam nak terbang tadi. Push. 42. Okey, kita orang dah set untuk tire pressure. Mungkin sekejap lagi akan lebih syok. Okay, let's go. Moving to the next stop.
dekat hentian Gunung Semanggul. Pink punya minyak. Okey, ngam-ngam masuk sini baru dia berkelip. Tapi tadi Abang Refi daripada sebelum Strong, sebelah exit, dia dah berkelip-kelip. Lagi 30 kilo sebelum sampai Gunung Semanggul dia dah berkelip-kelip. Orang lain pun sama dah berkelip-kelip. Tapi Pink punya betul sekarang masuk ni baru berkelip. Yang lain semua racing. Dia hantai-hantai, hantai-hantai. Kita dah sampai tempat makan tengah hari kita, Nibong by Juru Pak Ali. So sekarang kita dah dekat dalam pulau. Estetik kedai ni guys. Betul juga, tengah-tengah makan hujan. Simpan dah siap-siap. Jom kita masuk dalam. Aircon. Gigil lah abang buat Pagi tak makan. Pagi tadi kalau makan, tak tahu lah dia apa. Tak. Itulah motor nak berhenti dulu. Sebab tak cukup tenaga nak pegang. Cari solo rasanya. Tak, pasal tanya, nampak ke depan tak? Turun, naik, nampak ke depan. Nampak dia pergi ke depan. Dia pergi seorang. Biasa naik konvoy ya. Okay, settle makan. Kita nak pergi round island. Sampai hotel. So ni tempat kita orang kawan malam ni. Jadi selepas melayan corner macam orang gila masing-masing, alhamdulillah selamat ya. Tak ada siapa-siapa yang kejundang. Walaupun dengan tayar stok kilang. Wah cakap lu. Kejap lagi kita review motor ni. Jom check in dulu, mandi dulu. Muka dah macam apa dah ni Macam belacan dah ni.